Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi selamat datang ke program Sembang Ilmu siri yang kedua bagi tahun 2025 dengan tajuk hari ini yang agak istimewa yang untuk kita bincangkan bersama, iaitu tajuknya adalah Scammer Jangan Mudah Terpedaya. Dan acara pembukaan ni kita perkenalkan diri dululah. Nama saya adalah Wan Najih Habibah Muhammad dan saya akan bersama tuan-puan secara bersemuka di Askar Corner dan juga bersama penonton di siaran langsung kita di Facebook Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang satu topik ataupun satu isu yang bagi saya semakin membimbangkanlah, di mana penipuan secara dalam talian ataupun secara on call yang orang lebih kenal sebagai scam lah, scam. Dan setiap hari saya rasa kita boleh baca macam-macam berita ataupun laporan tentang mangsa yang telah kehilangan wang, kadang-kadang dalam ribuan ringgit, jumlah yang besar, dan ada di antara mereka sampai muflis akibat ditipu. Dan yelah, mungkin juga kita ni ada di antara kita pernah kena dapat call, pernah ditipu ataupun hampir ditipu ataupun yang kata terperangkap dalam jerangkap samar ni. Dan untuk mengupas topik kita hari ini, kita bersama dengan tetamu jemputan istimewa kita pada hari ini, iaitu saya perkenalkan Asisten Superintendent Nur Syahira binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi saya dah cerita panjang sikit berkenaan tentang scammer. Jadi kita nak ceritalah dengan Puan hari ini. Mungkin Puan boleh kongsikan apa bentuk scam, kan, macam mana ia berlaku, kisah-kisah mangsa yang mungkin Puan dah kata dengar dan alami, dan paling penting macam mana kita nak bantras ataupun nak lindungi diri kita daripada terkena scammer. Jadi untuk permulaannya Puan, kita ceritalah dulu, kan, cerita sikit apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan scam dan kenapa kes scam ni saban tahun makin meningkat. Silakan Puan. Terima kasih Puan moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hari ini sudi menjemput saya lah dalam program podcast kita pada ni. Dan saya memang terpanggil lah untuk hadir pada hari ini sebab saya merupakan bekas student UMT lah pada tahun sesi 2002 sehingga 2005. Jadi sebenarnya jemputan di UMT ni memang dah banyak, tapi untuk library ni tak silap saya dalam sepanjang saya duduk di komisioner ada dalam 2-3 kali lah saya hadir, dan kebanyakan lebih kepada student dan staff lah. Okay, jadi bila dapat jemputan ni, seboleh-bolehnya kalau ada ruang dan luang tu memang saya akan hadir. Dan memang benda ni memang isu-isu scammer ni memang patut dikongsi lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu kita ni adalah bangsa kena scam. Okay. Jadi sebelum tu izinkan saya lah kenalkan diri saya. Saya ASP Nur Syahira binti Adam, merupakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, yang mana saya bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu, yang mana unit saya menyiasat dan menerima kes-kes laporan polis yang mana setiap hari ada je orang buat report berkenaan kena scam. Tak kira lah melibatkan kerugian duit ataupun kehilangan wang dalam akaun. Sebab sekarang ni isu-isu scammer dia ada banyak. Sama ada kita terpedaya menyebabkan kita membuat satu serahan nilai wang, ataupun dalam keadaan kita tak sedar tiba-tiba duit kita hilang dalam akaun. Tapi dekat situ kita tak tahu ke mana, macam mana boleh jadi macam tu. Jadi sebenarnya semua yang berlaku tu ada sebab. Mesti daripada mungkin kesilapan kita ataupun ketidakprihatinan kita, sehingga contoh kita tertekan link atau sebagainya lah. Dan mana-mana sekarang pun kalau kita tengok sekarang ni isu jenayah scammer ni, cybercrime ni terlalu globalization lah. Orang kata kat mana-mana seluruh dunia ada. Seluruh dunia ada. Mana-mana pun orang kena scam. Dan kalau kita tengok daripada segi jenayah dulu, kalau macam contoh kita nak ke mana-mana Puan, kan, kita tinggal rumah mesti kita kunci, betul tak? Kita maklum pada balai pendekatan rumah kita nak tinggal. Di situ ada pencegahan. Tapi di jenayah scammer ni kita ada pencegahan kita, tapi waktu bila-bila pun kita dalam keadaan kita sedar ataupun tak, mungkin kita boleh jadi mangsa scammer. Okey, contoh, even kita duduk dekat surau, kita duduk dekat bank, dalam masa yang sama dalam keadaan kita tak sedar ataupun tak, contohlah kat sebelah tu, contohlah ada polis sebelah, tapi kita duduk dekat bank, yang contoh cik yang polis ni nak datang ambil duit dekat bank, tiba kat sebelah ni kita dapat mesej, kita tekan link,
link. Kita tekan link, kita pun ikut arahan dia tu. Dapat kita sedar, kita keluar je bank, duit kita hilang. Jadi dekat mana-mana je kita boleh scam. Kita boleh kena jadi mangsa scam. Orang kata waktu kita, kalau dulu orang takut jenayah kan waktu kita malam tidur kan, sekarang tak. Kita tengah kerja, kita tengah kat mana-mana pun mungkin kita boleh jadi mangsa jenayah scammer. Okay. So basically maksudnya macam kira kes-kes scam ni maksudnya jadi macam nak kata rutin pun tak rutin juga, tapi maksudnya hari-hari benda tu boleh berlaku, sepanjang masa boleh berlaku, tak kira ditambah lagi dengan teknologi sekarang ni Puan. Betul. Kan. Jadi bila Puan cerita tadi kan, yelah setiap hari, kalau dulu malam ni siang pun dah kena dengan telefon klik link. Jadi sebenarnya bila kata ada teknologi tu, macam mana dia macam kata penggunaan teknologi tu dia macam menambah lagi cara penipuan tu berlaku. Boleh Puan komen? Okay. Berkenaan dengan teknologi. Okay, sekarang ni kalau kita tengok kat mana-mana lah kan. Cuba saya nak tanya orang kata penonton secara di hadapan saya ataupun online. Okay, kalau kita mana-mana sekarang ni dekat sini semua orang ada phone. Betul tak? Semua ada phone. Dan saya nak tanya kan, kalau sekiranya phone yang tuan-tuan puan-puan ada tu, ada tak pakai telefon biasa yang bukan smartphone? Tak kan? Semua orang akan ada phone. Dan sekarang ni kalau kita tengok kan, kita tak bayar bil pun tak apa, janji nak kena ada internet. Sebab daripada internet tu kita boleh buat WhatsApp call, Telegram call, semua call kita boleh buat kat situ. So maknanya perhubungan tu ada. So sekarang ni memang teknologi, mana-mana sekalipun within student kita bekerja, memang kita kena follow teknologi. Jadi di sinilah sindiket ataupun suspek cuba mengambil ruang dan luang. Dan dekat sini sekiranya dia nak target satu mangsa untuk ditipu, dia mesti kena advance lagi pada kita yang nak jadi mangsa kena tipu ni. Sebab kadang-kadang kan dia akan, bila kita berhubung dengan sindiket ataupun suspek, kadang-kadang mungkin kita dalam keadaan kita sedar ataupun tak. Okay, ada yang datang pada kita kadang-kadang buat laporan, "Puan, saya rasa saya kena pukau." Tapi sebenarnya dia tak kena pukau pun. Cuma dia takut dengan ancaman ataupun ugutan sindiket tu membuatkan dia rasa panik. Kebetulan pula contoh Puan, dia tinggal sebulan lagi nak pencen. Duit banyak, orang kata simpanan pencen. Kepuk lah. Kepuk orang tengah banyak. Jadi kat situ sindiket dah target. Dan cara macam mana sindiket target tu nanti kita akan pergi pada next session. Macam mana dia orang boleh kejar teknologi ni dengan macam-macam ni untuk cari kita sebagai mangsa untuk ditipu. Pergi mana-mana je, tak orang kata tiada jemputan ceramah ataupun panel. Kadang-kadang kalau kita masyarakat atau orang awam tahu kan, dia tanya, "Puan daripada mana?" Okey, saya daripada jenayah komersial. Mesti dia akan tanya, "Puan, sekarang ni kalau orang tengah lah, sekarang ni kes benda banyak sekali." Benda banyak sekali. Kata jadi macam sekarang ni masyarakat dah menjadi satu ketakutan. Betul. Sebab dalam keadaan sedar ataupun tak, dia mungkin akan jadi mangsa scam. Dan yang kita agak risau sekarang ni, yang dia boleh berhubung dengan sindiket scam ni, yang melibatkan tempoh masa yang lama. Contoh dalam within 2 bulan, 3 bulan. Okay, dalam tempoh tu mungkin dia dah banyak duit, dah habis, dah serah pada sindiket. Okay. Jadi antara beberapa kes lah yang kalau ikut daripada di negeri Terengganu ataupun daerah Kuala Terengganu yang sering kita terima laporan polis adalah melibatkan kes phone scam. Yang mana phone scam ni adalah kalau kita tengok pun sekarang banyak berlaku yang menelefon kita menyamar sebagai contoh daripada bank negara, syarikat percukaian. Lepas tu yang terbaru sekarang ni dia kaji kita punya habit. Dia menyamar sebagai syarikat penghantaran pos. Okey, sebab apa macam tu? Sebab kita sekarang percaya tak kalau saya cakap setiap hari kita beli barang online. Saya sekarang ni kalau orang kata kekangan masa untuk pergi shopping lah, pergi KL ke apa untuk shopping, lebih mudah apa kita nak buat dengan shopping? Online. Klik saja. Klik je. Lepas tu bayar. Okey, dan bayar ni pun kita percaya, kita bayar dulu dan kemudian barang dah sampai. Yeah. Tapi kita pernah tak ada satu perasaan takut kalau tiba-tiba kita bayar barang tu tak sampai? Ada. Takut tapi still juga sebab kehendak online tu perlukan within payment dulu. Yeah. Jadi macam contoh sekarang macam contoh platform TikTok. Dia ada COD. Kadang-kadang bagus juga. Kita cash on delivery. So kita kena tinggal duit tu siap pada siapa-siapa untuk kita bayar kan. Okay, jadi melibatkan phone scam ni yang terbaru sekarang dia menyamar sebagai daripada syarikat penghantaran.
Dia akan ugut kita, contoh dia akan beritahu puan, tuan, pakcik, makcik, ada barang atas nama tuan yang larangan salah. Okay. Jadi kita kat situ takut. Sebenarnya tak perlu kita takut sebab sekarang tu barang tu bukan dengan kita. Cuma atas nama kita je. Okay. Jadi kalau ikut sebetulnya sepatutnya you should be kata okay, datang serah dulu barang-barang saya nak tengok barang apa yang orang kata larangan salah. Okay, jadi kat situ bila dia kata dalam box tu ada satu larangan salah, dia akan mengugut kita dan mengancam kita buat bersih sungguh lah. Daripada kita ada duit, dia akan tolong kita, bermaknanya mungkin dia akan minta kita transfer duit tu dalam tempoh contoh 10 hari ataupun 7 hari bekerja nak putihkan nama kita daripada blacklist. Silap kita dekat sini, kita tak check dengan agensi yang sebenar. Kadang-kadang yang call kita tu yang menyamar sebagai contohlah daripada bank negara, contoh bank negara ataupun syarikat-syarikat perhantaran pos tu, kadang-kadang dia menggunakan telefon mobile je. Handphone nombor kosong ni kan. Tapi kita tak semak. So kalau contoh satu panggilan tu, kalau contohlah pencegahan kita, kalau kita matikan panggilan ke telefon tu, cuba call customer service syarikat perhantaran pos tu. Betul tak IC nama kita ni ada barang larangan salah? Kebiasaannya jawapannya memang tak. Tapi sikap kita ni, bila kita dah panik, kita dah time tu pula, kita ni banyak akaun bank, ada tabung haji, ada ASB, ada conventional bank, duit banyak pula dalam tu, lebih pada 100,000, dah cukup risau. Sebab takut hilang. Jadi dekat sini kita akan ikut arahan suspek, dia suruh pindahkan akaun tu ke satu akaun yang lebih selamat untuk dibersihkan akaun kita. Lepas tu dia janji dengan kita, contoh dalam tempoh 7 hari bekerja, puan jangan maklum dan beritahu pada siapa-siapa walaupun keluarga terdekat. Siap diugut pula tu. Jadi kat sini kan dia dah mainkan kita punya panik satu, dia dah pegang emosi kita. Bila kita dah takut, kita datang pejabat pun kita dah kemurungan. Nak buat kerja tak boleh, bos suruh masuk meeting pun kita dah ke lain dah fikiran sebab kita risau. So contoh within 7 hari kita rasa selamat dah kot, kita cuba contact dia untuk nak tahu nama kita dah diputihkan belum. Bila kita call dah tak dapat dah. Bila masa tu lah timbul rasa macam nak pergi check lah akaun bank. So pergi bank, tengok online banking, masa tu mungkin dah tak boleh buka dah sebab dia dah control kita punya online banking contoh. Bila pergi bank buat semakan baki, tinggal RM20 je. Itu pun sebab yang wajib tinggal dalam akaun. Itulah jadi kat sini nilai-nilai mangsa yang melibatkan kes-kes phone scam ni memang kerugian dia besar puan. Sebab dia cuba dalam tempoh yang lama. Jadi macam kadang-kadang dia pandai, dia akan tanya bila saya boleh telefon puan, waktu tu masa tu tak ada orang kat rumah. Jadi kalau macam orang-orang yang pencen kan, suami isteri, biasa kalau orang tengah ni pok cik ni biasa dengan mak cik ni contoh pagi lepas subuh, pergi subuh, lepas subuh minum air ngeteh kat mana-mana, balik lepas ada ada kelas kuliah lah di masjid. Jadi mak cik duduk seorang. Dia mak cik ni pun pencen contoh kaki tangan awam ke apa contoh kan. Jadi dia akan cuba masa tu untuk menelpon mak cik tu, jadi bermaknanya masa tu suami pun tak ada. Jadi dia dah pesan siap-siap dalam tempoh kita nak putihkan nama ni, jangan beritahu, jangan khabar siapa-siapa. Parok. Itu kes phone scam. Lepas tu yang seterusnya yang menjadi orang kata banyak juga sekarang ni, kes-kes melibatkan pelaburan. Kalau kes pelaburan ni, kita nak justify orang kata kena tipu pun mungkin, tapi yang paling suitable lah bagi saya kan, dia bukannya lebih kepada tipu sebenarnya, dia lebih kepada perasaan kita dah ada duit, kita nak gandakan duit kita lagi. Okey. Macam apa tu puan? Orang kata macam tak pernah cukup dengan apa yang ada, macam tamak lah. Boleh jadi cakap. Kan? Sebab kat sini kebanyakannya yang mangsa-mangsa yang jadi kes-kes pelaburan scam ni adalah memang scam ni dia kira konsep dia memang dia akan wujudkan satu syarikat konon-konon. Wujudkan satu syarikat berdaftar lah. Lepas tu dia akan createkan konon-konon menawarkan servis untuk ni lah pelaburan yang mana contoh masuk package contoh gold, platinum sebagainya ni. Contohlah masuk 5 silver, masuk 500, 3 hari dapat 3,000. Kalau saya tu kan gelak kan, tapi kalau saya kalau betul saya nak. Jadi kat situ dia dah tarik kita sebagai mangsa untuk yelah duit ada 300 puan, even student pun boleh ni kan, contoh 300 mak bagi student boleh mak bagi sebulan 300, itulah untuk makan, untuk pergi kelas contoh kan, nak naik Grab ke apa kan. Lepas tu 300, so dapat tawaran tu kita masuk. Bila dah masuk dia kata 3 hari dapat 3,000. Okey, sedikit dia pandai puan, dia akan bagi masa tu. Yang first time tu dapat. First time dia akan bagi. So nanti kita akan gunakan modal kita dapat 3,300 tu naik lagi. Tambah lagi daripada silver
pergi ke gold, pergi ke platinum, everything. Lepas tu sampai satu tahap, duit kita dah, dia createkan satu sistem website, kita boleh tengok. Hari-hari user ID kita masuk, banyaknya duit dalam ni. Lepas tu satu masa kita nak redeem ke tunai. Masa tu dia akan create satu situation bahawa sistem dia dah breakdown. Okay. Bila masa breakdown tu dia kata proses nak refund duit ni makan masa. Sebab ramai sangat orang dah tunggu turn. Tapi kalau kita fikir logik kan, kalau kita kerja pun 25 hari bulan masuk gaji kan. Pernah tak hari gaji pun tak dapat gaji? Tak kan? Sistem tu memang akan masuk je semua gaji rakyat Malaysia ni. Tapi dia pandai, dia akan kata breakdown ada sistem maintenance system dekat bank. Lepas tu bila dah tak boleh keluarkan, kita dah takut lah. Bukan takut, duit kita dah habis banyak dah. Dan masa sama kita ni kalau kerja kerajaan ataupun swasta boleh buat loan nak masuk pelaburan tu. Dan kes report kes scammer pelaburan ni memang banyak point. Dan kerugian dia bukan sikit-sikit. Paling sikit 2-3 ribu dan paling banyak juta. Allahu Akbar, banyak. Sangat banyak. Dan invite dia bukan macam dulu. Dulu punya style kita kena cari syarikat-syarikat yang menawarkan package-package pelaburan. Sekarang tak. Kalau dekat phone kita sekarang ni, kita ada aplikasi. Contoh Telegram. Telegram terlalu mudah untuk diorang invite kita. Untuk masuk dalam grup tu dan dia akan wujudkan testimoni dalam tu. Dan testimoni pun sebenarnya fake je. Dia menyamar di kalangan diorang, dia kata dia dapat keuntungan. Jadi kita bila kita tertarik, dia akan tarik kita untuk DM personal. Dia takkan masukkan kita dalam grup tu untuk tanya. Tapi lebih kepada DM personal lah. Lepas tu kita ada juga kes melibatkan love scam, parcel scam yang mana sama je tapi dia menyatakan dia ni kenalan daripada luar negara melalui Facebook ataupun media sosial lain. Lepas pada tu dia cuba create hubungan, relation. Relation tu maksudnya dia tak kira mangsa ni kita pernah ada mangsa pensyarah, kaki tangan awam. Jadi dia cuba create relation, so maknanya mungkin dia ni sibuk dengan bekerja, tak sempat lah orang kata nak menjalinkan hubungan cinta dekat luar contoh. Jadi berhubung melalui online. Dekat situ dia akan last kali dia akan kata dia nak hantar something untuk kita. Dan dalam bungkusan tu ada contoh sejumlah nilai USD dollar. Okay, bila kita orang nak bagi terima je lah Puan kan. Sampai satu tahap ada lagi satu sedikit dia akan call kita, dia beritahu dia dekat ke airport ataupun custom barang tak lepas cukai. So kalau nak selesaikan masalah ni kita kena tanggung kos cukai tu. Itu yang boleh menilai kerugian puluhan ataupun ratusan ribu. Okey, macam-macam idea mereka ni. Betul. Dan yang paling sekarang dia attack pada student, tipu tawaran kerja tak wujud. Ni student kena alert lah ni. Kira dia mudah je, dia akan tawarkan, dia kata you student, okay, tak ada masalah, you student, you boleh duduk kat asrama atau sebagainya. Cuma perlukan ada telefon yang ada internet, contoh dengan laptop yang ada internet. Okey. Jadi kat situ you boleh pergi kelas, tapi you adalah satu platform yang mana tawaran kerja part time ni, you ada satu platform untuk beli, untuk jadi orang tengah untuk beli barang untuk orang contoh. Dia akan create lah mana-mana platform yang fake, contoh Lazada ke Shopee kan. Dia create. Okey, jadi kat sini first kita beli barang nilai 100, kita dapat commission RM10. So kita guna modal kita, dia akan ulang balik modal kita tu 110. Okay, lepas tu dalam masa yang sama dia akan suruh kita tambah lagi nilai barang yang kita nak beli untuk orang customer. Kita ni silap kita pun tak check customer mana sebenarnya nak beli. Jadi kita mengharapkan sindiket tu yang kontrol, ada customer yang akan beli. Kira sindiket yang bagi kat kita pelanggan lah. Pelanggan. Sebenarnya tak pun dia create ni. Dia buat je. Lepas tu sampai satu tahap kita dah guna modal kita banyak. Lepas tu bila kita nak dapatkan keuntungan dengan modal kita tu, dia kata kita kena penalti. Dia punya modus operandi, dia kata you dah kena penalti. So within kena penalti tu you kena bayar denda. So denda tu lah yang dia suruh kita bayar dalam sejumlah wang yang banyak. Lepas tu kalau sekiranya kita gagal bayar, dia dah ubuk kita. Kita akan ditangkap oleh polis. Macam-macam lah. Jadi kita rasa takut, kita cuba pula. Dekat sini lah kadang-kadang orang kata student ke rumah kan dah terdesak sangat, boleh pula cari pinjaman alung, pinjam pula duit. Jadi macam-macam masalah bertimbul dekat situ. Duit simpanan dah habis, pinjam pula alung. Jadi kesan nak pinjam alung tu lagilah. Itu sekarang Puan kes-kes yang sering dan orang kata setiap hari mesti ada lah Puan. Setiap hari. Itulah bila dengar Puan Syah cerita ni rasanya macam ada pengalaman itulah pernah terkena kan. Jadi saya rasa penonton kita pun
rasanya pernah dapat panggilan-panggilan pelik kan, ataupun mesej tawaran yang kerja, ataupun tiba-tiba dapat call, Puan ada parcel yang yang tengah hold dekat custom, perlu sedikit bayaran untuk release semua kan. Jadi saya rasa macam mereka ni sangat pintar. Dan mesej-mesej ataupun cara mereka tu sangat meyakinkan kita sampai kita dah tak boleh fikir dah. Betul. Dan sometimes kita dapat juga email yang memang menggunakan logo, terutamanya macam SGDN. Yang ni memang sangat biasalah. SGDN, kadang-kadang tu Maybank. Dapat email logo betul, tapi dia punya ayat sila kemaskini account dengan klik link ini. Tapi bila kita macam kita yang kata sedikit IT literate ni, kita fahamlah link lain. Bukan Maybank punya ni. So dan kita pun boleh call. Tapi kadang-kadang bila orang yang tidak pasti ataupun jarang menggunakan online, tiba-tiba dapat email begitu, mereka rasa macam kena klik. Kena klik macam tu kan. So kita nak juga Puan kongsikan macam mana scammer ni memanipulasikan mangsa. Sebab macam-macam cara dia orang buat. Macam tadi dengan rasa panik, main emosi. Jadi apa lagi scammer ni punya plan dalam memanipulasikan mangsa, dan macam mana mereka dapat detail kita, maklumat peribadi kita ni. Silakan Puan. Okay, soalan tu banyak orang tanya saya. Kalau saya pergi jemputan ceramah panel kan, dia macam akan audiens akan menimbulkan rasa tak puas hati. Puan, macam mana dia orang boleh dapatkan data saya? Okey, nanti saya akan cerita dalam yang ni. Okey, jadi sekarang ni dia memang scammer ni, dia akan gunakan emosi kita. Okey, satu, dia akan cuba perdayakan kita, dia akan wujudkan satu benda yang membuatkan kita tertarik. Okey, lepas bila once kita tertarik, bila kita dah pergi kepada perdayaan tu, lepas pada tu bila kita tak dapat menyempurnakan apa yang dia nak, dia akan guna emosi. So dia akan guna emosi, dia akan ugut kita. Contoh tadi kalau saya kata love scam yang pernah terjadi, love scam tu kita dah bagi duit, kita dah menjalinkan hubungan cinta, lepas tu kita dah bagi duit sampai satu tahap duit kita tak ada, tapi dia boleh ugut pula dengan kata sebelum ni kita ada messenger dengan dia, kita ada hantar send gambar. Contoh gambar tu boleh melibatkan orang kata gambar yang tidak senonoh lah kan. Dia cuba pula ganggu emosi kita, dia kata dia nak ugut sekiranya kita tak bayar kos yang dia minta tu, dia akan sebar gambar tu dan dia akan pergi link kepada semua keluarga kita. Okey, jadi dekat situ Puan kan kita tengok kan sekarang ni bila orang petikai, macam mana data saya Puan orang boleh tahu. Jadi dia akan salahkanlah. Mungkin jual data. Pergi dekat sini bagi nombor IC orang jual lah kan. Yang tu orang kata kita tak ada satu fakta kesahihan. Tapi yang kalau kita tengok secara general lah, kita as a human being kan, senang je. Semua orang ada social media, betul tak? Okay, kalau kat sini saya tanyalah kan, siapa kat sini, soalan saya, siapa kat sini tak ada Facebook? Mesti tak ada kan Puan? Tipulah. Betul. Tipulah. Kalau saya tanya satu lagi, siapa kat sini tak ada Instagram? Mesti kebanyakannya ada. Especially kalau student, kita kerja pun sekarang, apa yang kita buat, kita kena post. Betul tak Puan? Bermakna kat situ, pencegahan kita berjalan. Betul tak? Okey, jadi dekat sini, dekat sini kasih contoh media Facebook. Okey, media Facebook ni, kita ni seboleh-bolehnya, dia macam-macam update kita buat sekarang. Kalau macam dulu Facebook hanya kita boleh masukkan, kita post kita punya tu, sekarang dah boleh masuk video. So sekarang kita dah boleh up status. Contoh apa-apa pun up status. Jadi kita ni kadang-kadang kan, dalam kegairahan kita hidup ni kan, semua benda kita buat, kita nak up. Kita nak share. Okey, sebab kadang-kadang betul sharing is a knowledge, caring. Knowledge pun orang dapat, tapi kita kena tapis. Okey, sebab kadang-kadang kan orang akan bertikai. Okey, ada satu isu macam contoh, macam mana Puan dia boleh detect saya ni pesara? Saya tak bagi tahu orang pun saya nak bersara. Okey, jadi dekat sini, tapi dia mungkin dalam keadaan dia tidak sedar, mungkin seminggu dia sebelum dia bersara, orang dah buat farewell kat pejabat. So orang dah up dalam Facebook. Dia pun sama. Okey, lepas tu yang tak tahan lagi, last day tu kan, dia kan ada kan sekarang orang akan thumbprint last. Gambar thumbprint last tu masuk lagi status, masuk lagi Facebook. Okey, lepas tu dekat situ. Okey, dekat sini sedikit kita tak tahu. Scammer, apa orang nak ancam kita kan. Daripada mana? Kita tak tahu, mungkin dia kenal kita ataupun tak. Okey, jadi dekat sini dia dah target. Okey, mangsa ni dia nak pencen lah. Semua dia dah tahu. Kalau contoh dia pencen government ataupun swasta, tu dalam tempoh beberapa hari, contoh pension wajib 60 kan. Biasa pampasan pension tu akan dapat terus. Betul tak Puan? Betul. Dia akan masuk dalam akaun. So, itu adalah target.
Jadi dekat sini kita mungkin dalam keadaan kita tak sedar. Nak pula sekarang ni kita macam selalulah kata untuk ciri-ciri privacy kita better private kan kita punya account Facebook kan. Sekarang tak, sebab kebetulan pula kita ni dekat-dekat nak pencen ada pula buat bisnes kecil-kecil, jual barang-barang ke apa kan. Jadi buat apa kalau kita nak private kat account, orang tak boleh tengok, betul tak? Kita pun public kan. So dekat sini adalah satu cara dan lorong macam mana one of sedikit boleh dapatkan maklumat kita. Dan kalau kita perasan sekarang ni kalau dalam Facebook pun kita mesti tinggalkan nombor telefon pun kan, information tu. Betul. So dekat situ dia boleh dah target kita. Dalam keadaan contoh mungkin kalau contoh sekarang kalau kita pergi mana-mana pun kita nak pengesahan kita pergi tempat tu memang akan ada nama dengan nombor IC. Tapi kalau within sedikit call kita cuba sahkan, kita tengoklah apa intipati orang yang menelpon kita tu nak pada kita. So kalau tak pun kita boleh matikan phone tu, semak pada yang berkenaan. Kalau contoh dia kata awak ada contoh cukai terlebih, cukai yang tak bayar tertunggak. Okey, matikan talian yang call tadi tu, cuba kontak LHDN sendiri contoh, semak. Jadi puan sekarang ni memang macam-macam dia gunakan teknologi dan ada yang terbaru sekarang sedikit tipu menyamarakan. Contoh dia akan hack dulu kita punya social media, contoh Telegram atau WhatsApp. Mungkin dalam masa tu asal dia kita tekan link. Contoh kita buka Telegram, okey, lepas tu ada kenalan kita tekan hantar link, kita tekan link tu. Okey, bila once kita tekan link tanpa kita sedar, link tu mungkin dia dah ada macam virus ke apa kan. Bila kita tekan automatik contoh Telegram kita tak boleh buka. So bila tak boleh buka, sebenarnya sedikit dah kontrol kita punya Telegram tu untuk dia DM, dia message semua kawan-kawan kita ni nak pinjam duit. Jadi kita ni kadang-kadang tengok saya sekolah contoh dengan penama Ali ni sekolah rendah, lama dah tak berhubung, tiba-tiba saya masuk universiti dia message boleh tak nak pinjam duit. Jadi kita pun orang kata rakyat Malaysia ni dia banyak pemurah dan empati, simpati dia banyak kan. Okay, jadi cuba nak menolong. Tapi kena ingat kalau contohlah kita nak bagi pinjam duit dekat orang sebab orang tu ada masalah, kita kena masuk ke akaun orang tu lah. Sebab dia dah cakap, mungkin dia dah kata mak dia dah ada kat hospital, tunggu within 24 hours nak operate. Tapi bila kita minta nombor akaun nak transfer tu, dia bagi nombor akaun lain. Cuba wujudkan satu perasaan trigger kat situ. Kenapa lain? Kenapa lain? Kan? Cuba kita tanya, kenapa nak akaun lain? Okay, jadi sedikit dia pandai. Akaun saya ada masalah, jadi masuk dalam akaun ni. Jadi cuba kita semak kat situ. Dan kat sini JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, dia ada platform. Macam mana saya ni orang kata nak hindar, ada platform-platform yang boleh kita semak. Ada dekat sini. Nanti saya akan bagi tahu. Kita share lagi lah. Okey, baik puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kita secara langsung di Askar Corner dan juga di Facebook rasmi Perpustakaan Susanna Nur Zahirah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang komen ataupun soalan ataupun nak cerita pengalaman sendirilah kena scam ni, tuan-tuan boleh terus bertanya ataupun kalau di Facebook boleh terus komen lah, letakkan komen di Facebook kita dan insyaAllah kita akan baca dari semasa ke semasa. Okey puan, kita teruslah, kita terus kepada perkongsian lain, perkongsian kisah teladan, maksudnya kisah mangsa yang dah kena ni. Mungkin puan boleh ceritalah ialah sebab teknik mereka scam kita ni macam-macam. Kalau guna logo tu kita panggil teknik spoofing, kan. Jadi kita nak juga beri kesedaran kepada kita punya pendengar, kepada penonton di Facebook berkenaan dengan scammer ni berdasarkan kisah-kisah yang pernah puan handle lah di pejabat. Jadi ialah mungkin puan boleh ceritakan kesan kisah mereka yang sangat memberi kesan yang puan memang ingat sampai sekarang. Silakan puan. Terima kasih puan. Okay, kisah benar ni memang banyak lah sebab hari-hari kita macam ada setiap kes tu berbeza. Mungkin dia menggunakan modus operandi sama, phone scam contoh. Tapi hari ni dia menyamar je orang lain. Esok dia menyamar. Bukan besok dah. Kadang-kadang IO saya kan kata puan sama je puan. Nombor akaun yang sedikit arahkan ni akaun sama je. Ada 3 kes hari ni mangsa masuk dalam 3 akaun yang sama. Tapi puan dia beritahu pegawai penyiasat saya lah. Tapi puan daripada 3 kes ni kan okey yang ni menyamar jadi syarikat pos. Yang ni menyamar jadi LHDN. Okey, ada yang satu lagi ni menyamar daripada syarikat insurans. Kononnya kata kita ni buat tuntutan lebih daripada medical card kita contoh.
Jadi kita kena menanggung penalti tu. Okey, jadi dalam satu yang masa yang sama melibatkan mangsa 3 orang ni masuk dalam akaun yang sama je. So daripada contoh satu hari tu ada 3 kes melibatkan akaun ke akaun yang sindiket ni dah masuk lebih kurang dalam 200,000. Tapi 3 mangsa ni modus operandi dia berlainan. Maksudnya daripada jabatan berlainan. Konon-kononnya. Okey, jadi dalam masa yang sama within tu dia rasa kena tipu, dia datang buat report. Okey, jadi dia macam-macam dia guna. Okey, jadi yang paling-palingnya sekarang ni yang jadi orang kata bukanlah kita kata trading. Tapi macam banyak kes kita baru-baru ni baru 2-3 hari lepas dan saya rasa pun dah masuk juga kerajaan akhbar. Sebab kerajaan akhbar ni lebih kepada kita nak orang kata penyebaran berdasarkan pencegahan lah. Okey, kena seorang pesara kerajaan dia kena scam melibatkan phone scam, dia kena kerugian 430,000. 430,000. Ya. Hampir setengah juta pun. Sebiji rumah tu. Ya, sebiji rumah. Okey, jadi dia ada isteri, pasangan pun pesara jugalah, pesara kerajaan juga. Jadi dalam keadaan dia panik, okey, asalnya dia menerima panggilan yang tak dikenal lah, menyatakan daripada syarikat insurans. Macam saya cakap tadi dah. Okey, lepas tu dekat sini kebetulan pula mangsa ni memang ada medical card. Sebab lepas tu yang lebih orang kata kita simpati kan. Pesara kerajaan ada duit lah, maksudnya ada simpanan wang kan. Dia pun OKU buta. Allah Akbar. Jadi dia buta atas kesihatan. Jadi dekat situ dia kata memang dia adalah medical card untuk orang kata prevention untuk healthy dia lah, untuk kesihatan kan. Okay, dia pada masa sama dia kata konon-kononnya mangsa ni ada buat tuntutan di satu hospital di KL lah. Okay, jadi sebenarnya kalau ikut mangsa ni tak pernah pun pernah ke KL pun. Dia pun pencen balik ke sini dan menetap di Terengganu contoh. Okay, jadi dia kata tak. Jadi dia menafikan. Bila menafikan, sindiket cuba menekan lagi dia. Okey, bila menekan lagi dia kata mangsa ni dah kena satu hukuman ataupun penalti lah. So kena selesaikan masalah ni. Kalau tak akan jadi masalah. Okey, jadi pada masa yang sama dia pun dah lebih keadaan berhati-hati. Sindiket ni pandai. Dia suruh wujudkan duit-duit simpanan mangsa ni. Dia tak nak dia nak ambil, tapi dia tidak melibatkan mangsa tu untuk pergi transfer sebab mangsa dah beritahu dengan kekangan dia OKU buta, walaupun dia pesara, umur pun dah 70-an something. Okey, jadi dia pun anak-anak pun ada tapi bukan duduk dengan dia. Biasalah kalau dah tua-tua ni anak dah berkerjaya, kerja jauh-jauh kan, balik hujung minggu kan. Okey, jadi dekat sini dia kata tak apa. Disebabkan you pun ada masalah kesihatan kan, tak nampak, okey tak apa, kita boleh bantu you. Okey, jadi dia suruh buat satu akaun lain pula. Jadi bila buat akaun ni akan menjadi sukarlah pada mangsa ni sebab dengan masalah OKU kan. Jadi dia arahkan minta isteri pada mangsa ni pergi buka satu akaun. Okey. Jadi isteri dia ni ikutlah sebab takutnya duit suami ni kan, takut jadi masalah atas kesalahan tuntutan lebihan dekat syarikat insurans tu tadi. So pergi buka satu akaun conventional bank lah. Okay, jadi dekat sini sedikit arahkan duit-duit simpanan daripada mangsa ni semua diletakkan dalam akaun yang atas nama isteri pada mangsa. Okay, lepas pada tu selesai tindakan tu, sedikit minta detail perbankan online akaun yang isteri pada mangsa tu buka. Okay, lepas tu dia kata tak apa, kita akan bantu untuk selesaikan masalah ni, within beberapa hari akan selesai. So bila selesai, duit semua dah dam dalam tu daripada tabung haji, semua simpanan. Dan duit tu memang adalah duit persaraan dan pencen bulanan lah. Jadi bila dah duit dah masuk dalam akaun isteri mangsa, daripada akaun isteri mangsa tu lah sedikit dah ambil dia punya user ID online semua. Lepas tu dia control akaun tu, duit banyak transaction berlaku, keluar duit dalam tempoh tak sampai 2 minggu, duit dalam akaun isteri dia tu hilang 430,000. Wah, besar. Dan memang kalau bagi saya lah kan, mangsa tu datang memanglah dia nampak, yelah dia kata duit memang simpanan dah habis lah, tapi dia kata adalah rezeki tu insya-Allah lah ada. Dia pun ada pencen setiap bulan, tapi cuba bayangkan nilai 400,000 tu berapa lama dia menyimpan, dan servis dia dekat government tu berapa lama dia bekerja untuk dapatkan 430,000. Sekelip mata lah puan. Hilang. Dalam tempoh yang kata macam sekejap je. Yes. Betul. Membayangkan saya punya pegawai penyiasat kan, dia brief dekat saya, dia kata puan saya kesian puan sebab dia tak nampak OKU kan, nak naik ke pejabat pun, kita pejabat dekat atas kena bertongkat, lepas tu anak dia bawa, so dia tahu dia kena tipu ni
Jadi anak dia kata jarang ayah dia ni nak pinjam duit sebab ayah ada banyak duit. Jadi dekat sini timbul ragu-ragu. Dekat situ barulah cek telefon, rupanya dah kena scam. So anak dia lah yang bawa dia dengan mak dia datang ke balai buat laporan polis. Okey, memang rasa saya yang dengar ni pun boleh bayangkan bagaimana rasa, yelah bukan yelah duit kan, duit benda keperluan seharian semua kan, jumlah yang besar tu lagilah menambah rasa itu kan. Okey, berat rasanya yang menanggung tu. Kita yang mendengar ni pun rasa macam kesian, yang menanggung apatah lagi kan. Jadi yelah, saya nak cakap pun saya rasa macam bersalah. Jadi saya mohonlah kepada scammer-scammer yang tengah nak plan tu, janganlah. Janganlah, kesian kat orang. Sebab kalau tengok daripada statistik yang saya cuba carilah kan, bila kita nak buat program ni, saya cuba carilah data statistik scam dekat Malaysia ni dengan bantuan abang ChatGPT dengan kakak Gemini kan, kita carilah. Jadi kalau ikut yang diberitahu dalam akhbar, pada tahun lepas sahaja, kes kerugian tahun lepas sahaja 2024 1.58 bilion. Dengan 35,368 kes dilaporkan. Ini melalui akhbar The Sun yang telah dikeluarkan pada 5 hari bulan Ogos tahun 2025 lah. Jadi itu tahun lepas saja. Dan tahun ni untuk sukuan yang pertama pun kita boleh tengok. Sukuan pertama tu Januari hingga Mac dah ada 12,000 kes. Yang ni saya dapat data daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman. Dia keluarkanlah, dan data ini telah dikongsikan melalui akhbar The Star juga pada 24 hari bulan April 2025. Jadi dalam tempoh 3 bulan tu dah 12,000 kes. Besar tu Puan. Kalau dekat Terengganu sendiri mungkin Puan boleh cerita dalam tempoh yang sama ataupun tahun lepas dengan tahun ni ada beza ke macam mana? Mungkin Puan boleh ceritalah. Untuk Terengganu memang kadar peningkatan kes tu berbanding tahun lepas dengan tahun ni memang agak meningkat. Kes macam contoh di daerah saya Kuala Terengganu, 5 tahun lepas kita buka kertas siasatan lebih kurang 500 lebih. Tu within Januari hingga Disember. Tapi untuk makluman sekarang ni kita boleh estimate boleh pergi ke sampai 700 ataupun 800 lah. So maknanya kadar peningkatan adalah tinggi. Jadi bermaknanya tahun ni sebab memang report ni kalau sekiranya kita terima laporan polis, sekecil-kecil kerugian pun sekiranya ada elemen penipuan tu kita akan buka kertas siasatan. So daripada jumlah kes ni kita akan calculate tau jumlah kerugian, dan kerugian ni memang almostly dia akan meningkat. Kalau contoh kadang-kadang macam contoh kita bezakan 2024 dengan 2025 memang ada peningkatan lah. Tapi kalau contoh 2023 dengan 2024 ada penurunan kes pada tahun 2024, tetapi nilai jumlah RM kerugian tu tetap meningkat. So maknanya daripada nilai juta tu dia pergi pada contoh 20 juta, dia akan pergi kepada ratus, macam dia akan meningkat. Jumlah rugi tu meningkat, tapi kes berkurang. Macam tu. Maksudnya scammer dia pandai cari yang lagi banyak duit lah. Banyak duit lah. Kalau setakat 200-300 tu dia rasa bagi dia macam tak ada effort yang berkesan. Macam penat je lah. Pandai juga scammer ni. Macam tu. Okay. So daripada kes-kes yang Puan kendalikan kan, ada tak Puan kata dapat selesaikan, dapat tangkap lah scammer ni ke macam mana? Sebab kita nak tahu juga polis memang dah menghandle banyak kes, tapi scammer ni macam dia tak serik dan dia semakin bertambah. So kita nak tahu jugalah cerita tu. Daripada segi siasatan, dia akan ikut flow. So maknanya kalau laporan polis perlu dibuatlah untuk memaklumkan kita kata berlakunya kes jenayah, maknanya penipuan ataupun tapi macam sekarang ni kita dah nampak public dah orang kata dah ada kesedaran. So kalau hilang duit dalam akaun, dia tak buat apa-apa transaction, dia akan buat laporan polis. So mungkin report tu kita akan rujuk bank untuk dapatkan pengesahan bank untuk siasatan lanjut dijalankanlah. Once kita terima siasatan, kertas siasatan akan dibuka lah. Jadi dekat sini kita akan menilai, maknanya akan menyiasat nilai kerugian. So dalam pada masa sama keterangan saksi kita akan ambil lah, maknanya bangsa kena buktikan apa transaksi yang kita serah, kita transfer daripada akaun sedikit lah suspek. Sama
sama ada CDM ataupun transfer to online lah. So macam transfer sekarang senang, kalau contoh online banking, kita buka online banking kita, mobile ke apa, kita boleh print transaction tu kan. Okey, jadi pembuktian tu perlu ada. Okey, siasatan semasa siasatan dijalankan, kita ni kalau contoh ditipu oleh mangsa, mungkin kita akan berhubung tau. Contoh melalui WhatsApp ataupun telefon ataupun perbualan media sosial lah. Okey, jadi dekat sini dia mungkin ada seorang yang akan jadi konon mastermind kat situ untuk perdayakan kita, induce kita sehingga kita menyerahkan duit. So bila berlakunya satu elemen untuk serahan duit, dia akan mengarahkan kita masukkan duit tu ke dalam akaun yang diarahkan. Okay, jadi akaun yang diarahkan ni lah biasa kita panggil kepada keldai akaun. Okay. Kalau macam sebelum ni kita nampak keldai dadah kan, macam contoh keldai dadah, dia bawa dadah, dia tak tahu pun apa dia bawa. Sampai ke airport kena tahan dengan penguatkuasaan, kena tangkap untuk siasatan. Sama juga dengan keldai akaun ni, kadang-kadang dia akan cari kita sebagai mangsa, dia nak sewa akaun kita. Dia nak sewa ataupun dia nak tumpang akaun. Jadi kat sini kita ni orang kata kadang-kadang tak siasat dulu. Nak pinjam akaun untuk apa? Kadang-kadang kita percaya pinjamlah sekejap sebab akaun saya ada masalah, nanti saya akan pinjam. So dekat sini dia janjikan dekat kita setiap bulan kita akan dapat komisen sebab kita bagi pinjam akaun tu. Contoh 500 sebulan. Okay, jadi daripada segi siasatan, pemilik akaun yang mana duit ni, contoh puan mangsa, puan dah masuk duit dalam akaun yang diarahkan oleh syndicate, contoh RM50,000. So pemilik akaun tu, keldai akaun tu yang kita panggil mule akaun tu, kita akan tangkap. Kita akan kesan dan tangkap, kita akan buat siasatan lanjut ke atas pemilik akaun tu. Okay, daripada masa sama, siasatan lanjut dijalankan, semaknanya kat sini kita akan cuba kesanlah siapa mastermind. Sebab kadang-kadang dia akan beritahu, saya serah kad saya. Untuk pada siapa you serah? Saya tak tahu. Tapi macam mana you ditawarkan untuk buka akaun? Dia kata tawaran tu ada je dalam Facebook. Faham? Macam dia kadang-kadang dia datang dengan dah tiada peluang pekerjaan. Jom join team saya untuk kerja kerja orang kata kerja sambilan contoh. Jadi dekat situ peranan kita buka akaun, serahkan detail akaun ataupun kad bank untuk yang kita tak tahu pun siapa. Lepas tu dalam kita tak sedar orang dah guna akaun tu. Dia banyak cara, sama ada dia akan hantar runner ataupun ejen yang akan ambil kad tu dengan kita, ataupun dia suruh kita post. Post ke alamat tu. So once kadang-kadang ada siasatan kita detect postkan alamat post tu. Kadang-kadang bila kita pergi tempat kejadian tu, sebenarnya tempat tu tak ada tapi tak ada orang duduk pun. Mungkin dia port je dekat situ, bila kad tu sampai dia pergi ambil. Lepas tu nanti dia akan jalankan kegiatan scam orang ni lah. Okay, jadi dekat sini pemilik akaun tu, kedai akaun tu kita akan tangkap, kita akan jalankan siasatan. Sekiranya ada transaksi duit mangsa masuk ke akaun kedai akaun tu tadi, kita akan siapkan kertas siasatan dan kita akan cadangkan kepada pihak pendakwa raya dengan cadangan tuduh lah. So dia akan dikenakan hukuman berdasarkan nilai kerugian kita mangsa ni telah buat transfer duit ke akaun mule akaun tu. Jadi maknanya sekarang ni dia akan guna, sebab tu saya kata sekarang ni dia akan mencari mangsa untuk ditipu, dan satu masa dia akan cari kita mangsa untuk dijadikan kedai akaun puan. Yang ni yang kita agak merisaukan. Dia isu dia senang je, saya bagi contoh kan. Tiba-tiba dia call, mungkin dia nak buat sedikit phone scam. Tapi bila dia kaji kita sebagai mangsa ni, kita tak ada duit. Contoh hari tu dia call kena student ni baru je masuk universiti, duit pun tak ada lagi, PTPTN pun tak masuk lagi. Ini betul tu puan, reality. Jadi macam mana dia nak tunekan benda tu? Maknanya effort dia ni sebagai scammer berjaya. So maknanya mangsa dia ni memang confident tak ada duit ni, sebab PTPTN pun tak dapat lagi. Jadi nak dapat setakat 102 tu macam orang kata tak padan kan. Jadi dia tawarkan, you boleh buat kerja part time, you boleh tak buka satu akaun dan serah pada kita untuk kita buat, kita ada buat macam contoh dia akan katalah projek-projek apa. Jadi kita rasa semula-mula kita tak nak, tapi dia tawarkan. Tapi kalau sekiranya you boleh buat akaun, serahkan kad ataupun detail online banking, you pergi register, setiap bulan you dapat 500. So kalau you as a student 500, parent you bagi 300 sebulan, dapat 500, 800. Nak buat apa lagi? Tu rezeki terpijak tu 500 sebulan tu. Jadi dekat sini kita tak siasat dah. Orang nak guna tu untuk akaun apa? Okay, sampai satu tahap siasatan dah komplit, polis pergi dekat universiti, jumpa dengan pensyarah nak pegang student contoh, nak tangkap. Jadi kadang-kadang kenapa pula student saya boleh jadi penjenayah? Mungkin dalam keadaan tak sedar, sedikit dah guna akaun student kita ni untuk dijadikan kedai akaun. Wow, macam-macam ya puan. Ya. Bukan sekadar yang orang kata phone
phone scam, love scam, scam account pun ada sekarang. Ada sekarang Scam macam-macam. account. Allah Akbar, banyak cara mereka. Sebab tu saya rasa statistik tu makin bertambah. Sebab selesai ni keluar yang tu. Macam-macam idea mereka ni. Dia Allah Akbar. Saya sangat terkejut sebenarnya sebab kata yelah kita tahu yang kita dengar phone scam, e-commerce scam, parcel, yelah kita dengar yang basic, tapi bila menggunakan akaun peribadi mangsa untuk dimangsakan, untuk dijadikan keldai akaun ni, ini satu benda yang agak merisaukan. Betul. Sebab setiap hari kita akan guna akaun bank kita untuk apa-apa saja transaction. Tambah lagi sekarang ni kita tak guna tunai sangat, kita guna betul. QR. Lebih pada cashless. Yes, cashless. So memang satu keperluan, dan bila akaun kita, akaun kita digunakan dan puan kata tadi dapat rezeki terpijak 500 sebulan, siapa tak nak? Betul. Siapa tak nak? Tambah lagi student. Student kita faham dia bergantung kepada PTPTN, mak ayah dan kadang-kadang beasiswa. So sometimes benda itu tidak mencukupi, dan bila adanya duit tambahan secara terpijak tu, dia rasa macam wow. Tapi ramai yang tak sedar, dan sebenarnya benda itu adalah salah, dan dia boleh menyebabkan kita tergolong dalam kategori penjenayah juga. Sebab scammer ni penjenayah ya puan. Betul. Saya boleh kata dia penjenayah. Memang penjenayah. Memang penjenayah kan. Jadi bila kita kata situasi hari-hari ni, ada tak macam puan boleh kongsikan tanda-tanda amaran, ataupun bila dah berada dalam situasi ni, apa yang kita boleh buat untuk scammer ni? Betul. Ini memang bagus. Soalan yang bagus, dan memang biasanya end up session pun memang orang akan tanya. Kalau contoh tak ditanya pun, kalau contoh dalam slot saya akan beritahu. Sebab kemungkinan kebanyakannya tak tahu sebenarnya. Kita banyak platform kita untuk kita check, semak. Apa-apa point pun satu je. Tagline jenayah komersial ni. Apa-apa kena semak. Semak tu. Sebab kalau contoh macam tadi kan dapat panggilan yang kata daripada income tax ke sebagainya. Kalau contoh kita mati telefon, kita buat semakan sendiri, kita yang call. Rasa-rasanya orang pihak yang berkenaan tak akan beritahu tak kita ni ada cukai tertunggak. Padahal setiap tahun kita buat e-filing kan puan kan. Ya, betul. Sebab orang kata nak selesaikan nama kita ni kan. Tapi masih lagi percaya dengan sedikit kata cukai tertunggak tak bayar. Jadi kita kena semak. Okey, jadi banyak platform kita, macam salah satunya pencegahan yang kita turun padang bersama dengan agensi-agensi, collaboration dengan agensi lain untuk kita bagi ceramah ataupun lebih kepada soal jawab, pocket talk semua ni. Itu adalah salah satu cara lah. Okay, dan satu lagi pun kesedaran tu yang penting sebenarnya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni on the side kesedaran within, kita pergi mesin ATM pun sekarang ni kan ada kan, dia ada macam iklan, jangan serahkan PIN number pada orang, jangan tekan link. Okey. Jadi macam yang agak merisaukan kita sekarang ni, kes-kes melibatkan isu tekan link. Kadang-kadang tak tahu datang daripada mana link tu, lepas tu dia pun buat logo ala-ala PDF file tu. Sebenarnya application tu adalah APK. APK tu memang lebih kepada malware. So bila kita tekan contoh pergi jemputan kahwin ke apa ke, dalam masa yang sama kita selagi tak habiskan tekan link tu, complete transaction tu, sometimes handphone kita akan hang. So kita kena complete kan. So within kita complete tu, dalam masa yang kita tak sedar, dalam phone kita dia mungkin dah ada malware, software yang kita tak nampak. So dekat situ dia akan tarik kita punya butir-butir. So dekat dalam phone kan ada mobile online semua kan. Daripada dekat situ mungkin kita dah serahkan tanpa kita sedar, duit kita boleh hilang. So sebab tu sekarang ni kalau contoh nak tekan apa-apa link sekarang ni, biasa link sekarang pergi kepada WhatsApp, Telegram. Sebab kalau SMS telecommunication dengan SKMM dah cuba sekat dah apa-apa link melalui SMS. Tapi sekarang kita jarang guna SMS pun. Kita biasa guna WhatsApp je, sebab itu adalah aplikasi yang kita bayar. Contoh internet sebulan RM50, kita unlimited contoh. SMS ni saya pun 5 bulan sekali buka. Betul. Itu pun kalau sampai OTP ataupun SMS kan. Okey, jadi dia akan pergi link kat situ, kita akan klik. Itu yang agak merisaukan, sebab sedikit dia pandai tau puan. Dia akan melibatkan contoh curi data ataupun hackers kan. So kalau contoh hari ni kita tekan klik link, hari ni 6 hari bulan kan. Okay, bukan 7 hari bulan tu duit kita akan hilang, tak. Kebiasaan dia set up pada hari gaji. So pukul 6 pagi duit gaji kita masuk lah, kata 2,500. Kita bangun subuh cek, tinggal RM10. Jadi itu yang kita risau, yang isu yang orang kata sekarang ni yang klik link ni. Sebab kita ni semua tekan.
Ya. Tekan. Dan kita ni, yang saya nampak lah kan, sikap kita ni suka mencuba yang baru. Ya, macam kalau tak tekan tu rasa macam Tak boleh lah, tak boleh. Sebab saya nak tengok apa benda dalam tu. ya. Ke mana dia bawa kita? Benar. Sebab kita takut bila tekan link tu, dulu link tu dia macam mungkin dia tak complete. Tapi sekarang dengan teknologi, contoh teknologi AI ataupun dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Mungkin dalam keadaan kita tak sedar, dekat situ kita dah make it, kita dah bagi user password. Kita punya contoh email ke, online banking ataupun sebagainya lah. Okay, lepas tu, sekiranya kita ni, kalau kita sedar lah kan, boleh-bolehnya kena sedar awal lah puan. Sebab kita pernah ada kebaikan mangsa setahun kena tipu. Baru sedar, itu pun sebab dah nak kena pinjam bank, nak kena pinjam malong dan nak kena pinjam duit anak-anak. Okey, jadi baru rasa dia kena tipu. Bila kita tanya sejak bila lagi Pak Cik transfer duit ni? Setahun dah. Resip Pak Cik simpan tak? Yang 2 bulan ke belakang je Pak Cik simpan, yang sebelum tu Pak Cik buang dah. Sebabnya masa pindah rumah hilang. Contoh. Jadi pembuktian tu dah tak ada lah kat situ. Sebab dia pula pergi CDM kan. Jadi kat situ. Okay, jadi sekarang ni kalau sekiranya kita rasa kita dah buka-buka aplikasi online banking, duit kita hilang. Kita tak ada buat transaction pun. Kita kena buat laporan polis. Okay, lagi satu, kita sebelum buat apa-apa transaction, kita ada aplikasi daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, iaitu aplikasi dalam internet lah, dalam Google Chrome ataupun Internet Explorer, kita ada Semak Mule. SEMAKMULE. Okay, kalau macam ada phone, boleh buka phone tu sekarang, pergi pada Internet Chrome, cari Semak Mule, lepas tu dia akan ada link, bukan link lah, CCID portal, klik CCID tu, dia akan keluarkan satu aplikasi Semak Mule, yang mana dekat situ kita boleh semak 3 platform. Satu, nombor akaun. Yang kedua, nombor telefon. Dan yang ketiga, syarikat. Okay, apa peranan Semak Mule ni? Biasa guna tak? Tak. Tengok. Sebenarnya dah lama dah kami wujudkan Semak Mule tu. Okey. Kena cuba. Baru nak sadar. Okay, jadi Semak Mule ni kita dah buat dah lama. Jadi kat sini puan, kalau sekiranya sebarang siasatan yang telah dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial melibatkan satu Malaysia, melibatkan akaun yang mangsa dah transfer duit tu ke akaun tu. Sebab bila kita semak dalam Semak Mule ni, dia akan keluarkan hasil carian. Contoh, kalau contohlah satu akaun tu kita dah sampai-sampai dah tak tunggu masa nak transfer je duit tu kan. Okay, kita buka aplikasi Semak Mule, semak, masukkan nombor akaun, semak tu, jadi hasil carian tu dia dah menyatakan dekat bawah tu. Bila kita klik semak, dia dah cek, dia beritahu ada 5 laporan polis dibuat. Itu bermakna dah ada 5 kertas siasatan telah dijalankan berkait akaun tu melibatkan satu Malaysia. Jadi kalau kita sebagai public pengguna ataupun nak buat apa-apa transaksi, dah ada 5 rekod tu, nak transfer lagi ke tak? Memang tak lah. Memang tak lah. Betul. Tapi ada juga setengah-setengah akaun tu dia tak ada rekod apa-apa. Tapi dia akan memberikan carian. Jumlah carian dia akan keluar. So mungkin kalau contohlah satu akaun tu kita nak beli tudung. Tapi orang cari akaun tu dah ratus ribu. So kita kena ada perasaan macam trigger lah sikit. Sebab ramai sangat orang cari akaun ni. Kenapa cari? Okay. Jadi kalau sekiranya siasatan dah dijalankan melibatkan akaun tu, automatik dia akan ada rekod kat situ. Bermakna kat situ siasatan dijalankan. So sebagai orang kata normal human being, sepatutnya tak perlulah ditransfer lagi. Dan secara tidak langsung dalam siasatan tu bermakna akaun yang 5 tu tadi, automatik kita ada collaboration, bermakna kita akan block akaun tu sehingga siasatan selesai. So bermaknanya sindiket ni tak boleh dah guna akaun tu. Boleh guna, duit masuk tapi tak boleh keluar. Dia kira bank dia akan pegang. Dia akan dia akan freeze. Okay. Itu satu platform melibatkan Semak Mule. Okay. Kita ada juga satu lagi. Yang ni saya rasa orang kata macam satu advantage lah. Kita ada, biasa saya pergi mana-mana orang akan tanya, puan, kalau saya kena tipu, saya boleh dapat balik tak duit saya? Itu je isu dia sebenarnya. Betul. Memang kalau mangsa semua nak tanya duit tu kan. Sebab apa? Sebab kita tak face to face dengan sindiket ataupun mastermind ataupun suspek. So kita tak takut tau. Kecuali masa suspek datang rumah, tunggu depan rumah, takut juga kan. Tapi yang ni kita akan tanya, puan, kalau saya buat report, duit saya dapat balik tak? Okay. Kita ada satu platform yang baru, ada PDRM juga, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Kita ada NSRC, National Scam Response Center. Okey. Biasa dengar tak?
Ni Tak pernah juga. First time dengar juga ni. Okey, NSRC ni kita adalah menggunakan platform nombor 997. Okey, kalau berlaku, saya bagi contoh, berlaku kemalangan ataupun bencana dekat on the way kita pergi mana-mana lah. Pasti kita call apa? 999. Okey, itu kecemasan ataupun kemalangan. Tapi boleh tak saya nak bagi key line. Hari ni kalau rasa-rasa tiba-tiba buka akaun online banking duit hilang, lepas tu kata rasa macam dah kena tipu, siapa-siapa yang kena tipu, yang rasa diri dia duit dah terlepas ke mana-mana ataupun rasa diri dah kena tipu, call 997. Okey, dulu 997 ni dia beroperasi 12 jam, 8 pagi 8 malam. Tapi sekarang kita dah beroperasi selama 24 jam. Dan kena cuba sebab talian ni sekarang dah busy. Dia dah jadi hotline. Jadi kadang-kadang bila engage kita ada orang tak dilayan lah. Kadang-kadang masa datang tak dapat. Kena cuba. Sebab dekat sini contohlah semalam saya bagi contoh puan dapat panggilan. Lepas tu nak bersihkan akaun lah sebab takut kena phone scam ni kan. Okey, jadi dah diarahkan transfer duit contoh 10,000 dalam akaun yang diarahkan lah. Okey, lepas tu datang pagi besok kat pejabat ni dekat sini lah, contoh dekat library kan, jumpa staff kawan-kawan tanya, kenapa nampak macam mudi je? Jadi kawan cuba cungkil. Bila kat situ dia dapat, dia pun beritahu, semalam kan ada orang call beritahu nama aku ni sekian-sekian nak kena blacklist. Jadi sekarang dia suruh bersihkan nama tu, kena settle up, kena clearkan account. So 10,000 dah aku transfer. Jadi kawan ni dia dah mungkin dia pernah, dia ada kesedaran, kau mungkin dah kena scam kot. Okey, jadi bila kat sini kena kontak 997 dalam tempoh 24 jam. Okay, dan mungkinlah kita dah transfer tadi pukul 12.30 malam. Kita pergi kerja pukul 8, kita dah transfer 10,000. Okay, kena call 997 sampai dapat. So dekat 997 NSRC ni kita ada platform, kita ada PDRM, kita ada collaboration dengan Bank Negara, kita ada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, dan kita ada NFCC, National Financial Crime Center. Okey, jadi dekat sini sekiranya NSRC dapat panggilan kita buat aduan, kita kata kita dah transfer duit sekian-sekian pada nombor yang kita tak kenal ke apa, dan kita dah beritahu cara macam mana kena, mungkin dia kata okey, mungkin you dah kena scam. So dekat sini part yang menerima panggilan tu di kalangan 4 agensi ni, dia akan liaise dengan bank negara yang ada dalam tu untuk block akaun tu. Immediate block. Okey, block lah sebab dah ada report. Okey, so tindakan seterusnya kita kena buat laporan polis. Okey, sekiranya bank negara block tu, contoh pagi tadi kita transfer 10,000. Tapi bila bank negara block, dia dapat kita tengok kan layering keluar masuk duit tu. So daripada tu 2,000 dah disburse pergi, mungkin dah cash out lah. Okey, so 2,000 tu memang tak dapat diselamatkan, tapi 8,000 tu bank negara, tim NSRC boleh sekat, dan duit tu selesai siasatan kita akan serah balik. Sebab dulu tak ada, sekarang dah ada. Tapi dah lama dah kita ada platform NSRC ni, tapi masih lagi ramai yang tak tahu. Jadi part of team saya, dia kira orang kata pergi turun untuk marketing jugalah. Sebab ini platform ni free je. Call 997 tu tak charge pun bil. Kita call, so bermaknanya, dan kes dekat Terengganu ni kita dah ada beberapa kes yang NSRC dapat sekat, kita dah serah duit. So kita akan serah melalui perintah mahkamah. Kita kena bawa mangsa tu pergi mahkamah, dapatkan satu perintah. So perintah tu kita akan masuk dalam sistem kita. Bank negara akan direct sendiri pada mangsa untuk pulangkan balik duit tu dalam tempoh mungkin makan masa sikit lah. Tapi akan dapat balik. Sebab kita pernah ada kes 10,000 dia rugi, 2,000 je pergi totally keluar pergi pada suspek, 8,000 NSRC dapat block, kita boleh serahkan balik. Okey, so masih ada peluang sebenarnya. Ya, betul. Kalau mangsa ni memang dah confirm dia kena tipu, dan dia memang alert dalam masa 24 jam lepas dapat call, insya-Allah duit tu akan selamat. Sekiranya duit tu boleh dapat disekat. Okey. Jadi itu daripada segi orang kata kesedaran warga kita lah, orang kata anak-anak muda yang belum sampai ke warga emas. Kami bimbang ni sebenarnya warga emas, sebab mak ayah kita yang berada di rumah, yang pencen terutamanya, dia bila dapat call dengan nada yang kata profesional ni, nada rasmi ni, terus percaya bulat-bulat. Jadi kita macam, saya rasa pentinglah kita yang muda ni untuk sama-sama kita sampaikan kesedaran ni kepada mak ayah kita, dan langkah-langkah yang Puan share tadi tu untuk call 997, untuk semak dekat aplikasi Semak Mule, dan jangan
sesekali kita Allah Akbar, kita share lah, Kongsi. kita share, kongsi apa sahaja. Maksudnya sebab kalau dekat WhatsApp sekarang ni kan ada grup-grup keluarga, grup-grup kawan-kawan ni, bila ada satu link, tekan link, forward. Yes. Jadi benda itu sebenarnya satu benda jugalah, satu perkara yang saya rasa kita semua kena sedar, yang tak semua benda kita boleh share. Ya, betul. Tak semua benda itu betul, kan? Okey. Dan saya nak tekankan jugalah, kita sebagai mangsa ni jangan malu, sebab kadang-kadang bila bermain dengan emosi, kita dah ditipu, kita rasa kita malu sebenarnya. Betul. Kita takut nak ke hadapan, sedangkan itu duit kita. Itu duit kita, tapi kita malu. Alamak, aku kena tipu, malunya semua orang tahu aku kena tipu. Sebenarnya kita jangan malu. Terus ke hadapan dan berhubunglah dengan pihak-pihak berkuasa supaya kita selamat. Jadi kita dah menghampiri 11:30 pagi dan kata ada sedikit masa lagi lah, untuk kita bersama dengan Puan Syah, dan kita akan buka ruang. Kita akan buka ruang untuk pertanyaan daripada pendengar, sama ada pendengar di Askar Corner ataupun pendengar atau penonton kita di Facebook rasmi Perpustakaan Sultan Nur Zahirah. Jadi kalau ada soalan yang ingin diajukan, jangan aju kat saya, boleh aju terus kepada Puan Syah. Saya tak pandai nak jawab. Saya pandai tanya je. Okay. So kalau ada soalan, boleh bangun, kita akan serahkan mikrofon kepada audiens dekat sini. Silakan. Saya juga untuk Boleh. Sudah tanya. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Moderator, terima kasih Puan Syah. Terima kasih kerana hadir sebagai tetamu jemputan kita pada hari ini. Soalan saya ada 3 soalan, tapi telah pun disebut. Cumanya tadi disebut yang kata yang 997 tu. Okey, kita boleh lapor ke situ. Setelah kita lapor dekat situ, Puan, apa lagi tindakan yang kita kena ambil? Okey. Seterusnya. Okey, satu lagi, scammer ni, maksudnya scammer ni adalah manusia juga. Okey, dia tadi Puan Syah ada cerita sikit, ada di kalangan student pun yang menjadi scammer. Jadi apa nasihat Puan lah, kan, jangan dalam kekangan sekarang ini nak cari kerja yang mungkin agak mencabar sekarang ini, scammer jadi scammer lah mudah. Jadi apa nasihat Puan? Okey. Terima kasih Tuan. Okey, berkenaan dengan talian NSRC tadi 997. Okey, setelah kita rasa apa-apa isu, kalau sekiranya macam duit hilang ataupun memang terang-terang dah kita dapat panggilan menyebabkan kita dah dipedaya sebanyak, orang kata daripada tu sejumlah duit kita dah transfer. Memang kita callkan NSRC, selepas call NSRC, pihak NSRC memang akan minta kita buat laporan polis. So laporan polis tu kita boleh buat. So maknanya waktu bila-bila pun tak ada masalah, tapi elok-eloknya selepas pada kita call NSRC, kita terus buat laporan polis. So siasatan akan dijalankan oleh pegawai penyiasat yang berkenaan lah untuk menyiasat kes-kes tu. So segala transaction yang kita dah transfer ataupun resit-resit CDM Bank tu kita kena serah pada pegawai penyiasat. Kita akan satu kertas siasatan akan dibuka. So bila dia buka, kita akan ambil keterangan mangsa, kita akan soal siasat awal macam mana kes tu boleh berlaku pada mangsa lah. Okay, selepas siasatan selesai, kita akan biasa proceeding siasatan kita akan menyiasat akaun yang tuan transfer tadi ke akaun yang dikatakan ke account tu lah. Okay, jadi dekat sini selesai siasatan atas ke akaun suspek ke akaun ni, kita akan kesan. So kebenaran daripada bank negara untuk menyiasat akaun ni mesti dapatkan kebenaran bank negara dulu lah. So kita memang ada pertukaran undang-undang untuk kita siasat akaun, ada kuasa untuk kita siasat akaun suspek. So dapat memang ada pembuktian menyatakan pada tarikh sekian memang tuan ada masukkan contoh duit 5,000 ke akaun sedikit. Daripada 5,000 tu dia dah pergi ke mana-mana contoh lah kan. Okey, jadi di sini setelah siasatan selesai, kita akan kesan pemilik akaun tu. So kadang-kadang contoh kita mangsa ni dekat Terengganu, kita transfer Terengganu, tapi sedikit ni pemilik akaun ni dia bukan kat sini. Mungkin dia dekat KL, Penang, Johor atau sebagainya. Jadi tim disikat operasi akan setelah dapat maklumat detail pemilik akaun tu, kita akan bergerak. Kita akan bergerak untuk buat tangkapan lah.
Okey, so bila sekiranya tangkapan telah dibuat, kita akan buat prosiding siasatan. Maknanya kita akan tahan dalam tempoh reman. Okey, sekiranya bukti mengesahkan bahawa ada pembuktian duit kita masuk ke akaun sindiket tu ataupun credit account, kita akan siasat pemilik akaun. Macam mana akaun you boleh sindiket guna? Okey, contoh, mungkin dia ada isu, contoh memang dia bagi dan setiap bulan dalam tempoh 5 bulan dia dapat 500 bulan. Okey, lepas pada 5 bulan you dapat tak? Tak, sebab saya dah tak boleh contact dah orang tu, contoh. Okey, tapi kesalahan tu tetap ada sebab duit yang masuk dalam akaun kita tu bukan duit kita. So kita boleh sabitkan kesalahan. Sebab ni kat sini kita akan tuduhlah sedikit tu. Kan daripada isu call daripada tuan call NSRC tu, tim NSRC akan semak sama ada duit daripada 5,000 tu dah dikeluarkan secara dah maknanya dah disburse keluar ataupun masih lagi baru 2,000 dikeluarkan, 3,000 tu masih ada. So 997 NSRC akan sekat. So duit daripada sekat itulah kita akan buat proceeding, berbalik pula pada pegawai penyiasat yang sama, dia akan buatkan proceeding untuk panggil tuan sebagai mangsa untuk pulang balik duit 3,000 tu berdasarkan perintah mahkamah lah. Okey, berapa lama ni kita tengok. Sebab kadang-kadang kalau kita buka satu kertas siasatan, kita nak usaha mengesan dan mencari suspek tu, bukannya hari ni dapat detail, lepas tu keluar pergi contoh Penang ataupun Johor, pergi kesan suspek ada. Sebab kadang-kadang ni diorang dah tahu, diorang dicari, dia takkan berada kat situ. Jadi kita dah banyak elemen bantuan, maknanya cara-cara siasatan kita lah. Kita ada beberapa belas cara, macam contoh alamat kat sini kita pergi pada contoh JPN, carian dia dekat sini. Tapi kita boleh tengok pada yang lain lah. Contoh dia daftar Astro ke contoh kan. Jadi kat situ. Jadi kita akan cuba kesan. Tetapi kalau sekiranya pemilik akaun ni kita tak dapat tangkap, kita akan buat senarai hitam lah, blacklist wanted kan suspect. So maknanya sekiranya dia pergi mana-mana balai atau buat laporan polis ataupun pergi ke airport, so dia akan ada kat situ, kita akan tangkap lah. Jadi sekali ikut daripada proceeding 3 bulan mesti selesai kertas siasatan. Tapi kita tengok juga kekangan, sebab bukan semua suspek tu kita dapat tangkap dalam tempoh 3 bulan. Tapi kalau sekiranya proceeding NSRC dapat sekat duit tuan, contoh 3,000 tadi, so yang tu kita dapat detail semua daripada penyata bank semua, duit tu kita akan buat proses serahan melalui mahkamah lah. Okey. Soalan yang kedua berkenaan dengan student. Sekarang memang banyak ada je student-student yang jadi mangsa kita. Kadang-kadang kita kesian kan, sebab bila dah ada kesalahan jenayah, bila kita tangkap, report tu dah jadi rekod. Suspek ada. Walaupun you tak disabitkan dengan kesalahan ataupun tidak, tapi tangkapan tu tetap ada. Jadi sekarang ni itulah kata kena ada kesedaran. Dan kita ni tak boleh orang kata dapat tawaran tak fikir panjang pendek kan, tak tengok kesan akibat, terus terima tawaran tu. Sebab kadang-kadang betul atas keadaan desakan hidup. Kadang-kadang kita tengok kan, kalau kita buat interrogation siasatan atas suspek-suspek yang kita pernah tahan kan, kadang dia pandai. Orang kata brilliant kan. You ada background apa? Kita dalam siasatan kita akan tanya background dia. Saya belajar kat sini contoh. Habis MRSM saya pergi overseas. Saya buat degree, and then saya balik, saya buat master, saya balik. Lepas tu apa you buat? Kenapa you jadi scam? Saya tak dapat kerja pun. Saya tak dapat kerja, tapi saya ada kehidupan. Saya ada isteri, ada anak. Jadi desakan tu, saya apa kepekaran saya buatlah. Dan kadang-kadang sedikit ni dia tahu, dia buat benda tu adalah satu kesalahan. Tapi atas keyakinan dia, sebab tu kata kesedaran tu penting. Kita kena tengok kesan dan akibat dia. Sebab benda ni, kalau contoh kita seorang, kesan pada kita seorang. Tapi kita ada family. Kita ada isteri, ada anak, ada mak, ada ayah. So kalau contoh kita dah ada macam ni, dia akan memberi kesan yang tak baik lah pada keluarga kita. Emosi, mungkin dalam tempoh siasatan kita reman suspek tu, dalam tempoh reman tu mak ayah kita risau. Jadi dan sekiranya dah ada rekod, dah ada tangkapan, dia dah ada rekod jenayah. Dia dah ada rekod jenayah. Maknanya 5 jari kita dah kena cap jari sebagai penjenayah lah. Tapi kita berbalik kepada maknanya kalau contoh kes tu didapati bersalah, kita akan tuduh. Tapi di mahkamah dia ada pula dia punya ni. So kalau kita rasa kita tak buat, kita boleh tak mengaku salah dan mohon izin dibicarakan sehingga kes tu selesai. Okey Puan. Terima kasih atas jawapan tersebut. Kita ada satu persoalan yang kita terima dekat Facebook live kita daripada saudara Muhammad Ahmad Fazli. Dia tanya, Puan Inspektor, di bawah akta apa akan disiasat terhadap pemilik kedai akaun?
Akta apa? Okey, sekarang ni kita ada satu amendment akta baru di bawah pemilik akaun ni, kita siasat di bawah Seksyen 424 Kanun Kesiasaan. Okey, sebelum ni kita pakai Seksyen 411 Kanun Kesiasaan, tapi kita ada akta amendment akta baru. So hukuman dia sekarang puan berdasarkan Seksyen 424 Kanun Kesiasaan ni adalah hukuman dia lebih berat. Okey, contoh sekarang kalau sekiranya kita tangkap kita buat satu operasi rush, so maknanya kita tangkap contohlah dekat satu premis tu, kita akan tangkap sedikit yang menggunakan semua akaun-akaun yang pemilik-pemilik akaun ni. Bermakna kad dia tu masa kita tahan dia, seorang contoh tangkap sedikit ni, dekat dia tu kita rampas contoh ada 50 kad bank. Contoh 50 kad bank. So sekarang section yang kita baru amend ni, so kita boleh tuduh orang yang kontrol kad tu. So kita boleh tuduh macam contohlah sedikit tu dia ada satu mastermind dia. Okey, dia berpusat contoh dekat satu rumah kosong ke ataupun pejabat yang ditinggalkan lama. So dia ada mungkin ada pekerja macam calling center lah. Okey, jadi kat situ dia dah banyak, bila kita rampas tu ada 50 kad bank. So kad bank ni bercampur-campur macam-macam bank. So dekat situ kita boleh charge dia contoh 424A Kanun Kesiasaan, yang mana dia maknanya kad tu dah dikontrol oleh dia untuk menipu mangsa. Okey, dan kita ada juga Seksyen 424B yang mana yang kes macam ni lah, yang macam contoh student tadi, dia dapat tawaran kerja ke apa ke, dia bagi, dia buka akaun, dia bagi, lepas tu dia dapat komisen. Itu pun kita boleh tuduh di bawah Seksyen 424 Kanun Kesiasaan. Itu kata akta amend yang barulah, dan hukuman dia pun memang agak tinggi berbanding dengan kita tuduh yang sebelum ni, Seksyen 411 Kanun Kesiasaan ataupun seksyen atas bawah akta kesalahan kecil. Itu hukuman dia agak kecil. Dan yang ni memang hukuman dia berat. Hukuman dia berat maknanya dengan denda ataupun penjara. Sebab sekarang ni kita dah menjadi ramai dah sekarang ni orang dah jadi kedai akaun. Betul. Jadi macam kadang-kadang timbul orang kata ketidakpuasan hati, kita dah rugi contoh 8,000, tapi dia kena denda, dia kena dituduh di mahkamah, dia bayar 2,000 je. Jadi dia dah tak puas hati. Jadi dekat situ kita dah ada perubahan undang-undang yang memang kita buat, kita gunakan seksyen tu. Maksudnya kita tak pandang kita tak pandang enteng. Ya, kita tak pandang enteng lah masalah ni. Maksudnya kita terus cuba apa sahaja cara untuk memastikan scammer-scammer ini tidak berleluasa lah. Walaupun statistik menunjukkan peningkatan, tapi ialah kita akan cuba sedaya upaya untuk membendung supaya dia menurunlah, sekurang-kurangnya dia menurun, dan tidak ramailah warga-warga emas ataupun yang pesara-pesara yang kena tipu. Sebab banyak kes, dan kalau dekat Facebook ni saya baru recently baca berkenaan dengan guru yang kata dah nak pencen, ditipu love scam. Sebab macam tadi puan cerita kesunyian kan, kesunyian tak ada kawan, berkenalan dekat Facebook dan akhirnya ditipu. Jadi saya rasa dengan program kita hari ini sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada semua berkenaan bahayanya scammer ni, dan langkah-langkah yang kita buat pada yang Puan Syah share kongsikan pada hari ini dapat membantu kita dalam mengenal pasti siapa scammer di sekeliling kita. Kenalah dengan tajuk kita hari ini, scammer jangan mudah terpedaya kan. Jadi kita masih buka soalan. Kalau ada soalan lagi di audience, okey, silakan. Terima kasih Puan Moderator Majlis. Assalamualaikum yang dihormati Puan. Saya KS 89476, Atika Binti Abdul Razak, pelajar sarjana muda sains biologi dan juga merupakan anggota konsorsium UMT. Untuk makluman Puan, antara aktiviti dalam konsorsium UMT adalah program 3K, rondaan kawalan keselamatan kampus, di mana kami akan ronda kawasan kolej kediaman dan berinteraksi bersama pelajar-pelajar lain untuk bertanyakan masalah-masalah pelajar. Kami juga cuba untuk mewar-warkan kesedaran berkaitan scammer dalam kalangan pelajar. Kami juga mendapat beberapa aduan berkaitan scammer seperti yang Puan beritahu sebentar tadi, berbentuk butang gambar dan sebagainya. Tapi yang saya pernah terima sendiri daripada rakan pelajar ialah ugutan berbentuk nombor yang digunakan pelajar sendiri mempunyai keterlibatan berkaitan jenayah seperti dadah. Walau bagaimanapun Puan, laporan di balai polis telah dilakukan tetapi mendapat respon yang agak
kurang memberasakan. Jadi persoalan di sini Puan, apa tindakan seterusnya yang boleh dilakukan sebagai bangsa scam, sebagai seorang pelajar ataupun masyarakat secara am? Itu saja, terima kasih Puan. Terima kasih. Silakan Puan. Terima kasih. Okey, soalan tu bagus. So bermaknanya kenalan tu dah pernah kena scam ya? Dia dah ada kerugian duit ataupun just gambar dia je orang gunakan untuk jadikan dia tu orang kata maknanya scammer. Nombor telefon. Nombor telefon dia digunakan. Oh, nombor telefon dia digunakan. Okey. So sekarang ni kalau ikut-ikutnya dia tak ada kerugian lah. Dia tak ada kerugian. Okey. Itu adalah itu saya cakap tadi. Kadang-kadang ni sedikit dia pandai. Mesti dia dah tahu dah targeted dia tu tak ada orang kata peluang dan ruang untuk dia dapatkan duit. Jadi dia akan gunakan another session, another part, dia makin gunakan nombor telefon ataupun gambar-gambar kita untuk dijadikan orang kata bila dia appearkan dalam Facebook dia kata yang ni dia mungkin ni adalah scammer. Okay, tapi isu yang pelajar tadi saya rasa mungkin dia punya social media ataupun aplikasi WhatsApp ataupun Telegram tu dia kena hack lah saya rasa. Sebab daripada nombor telefon dia tu sedikit boleh guna untuk menyamar untuk pinjam duit dengan orang. Betul tak? Betul kan? Okey, itu adalah memang itu pun ada juga modus operandi tipu menyamarakan. So daripada asalnya berkemungkinan dia ada contoh platform Telegram, so dia dapat satu link daripada nombor yang mungkin Telegram yang dia tak kenal lah pun dia kenal sebab dia macam ni. Dia yang kita kenal pun mungkin kalau puan punya Telegram kena hack, puan hantar kat saya. Okey, saya pun sebab macam puan orang kata konsep share, kita pun ni kawan aku ni. Klik lah. Okey, bila klik kat situ dia dah jadi rantaian. So dekat sini macam kawan you tadi, so bermaknanya kat sini mungkin dia dah klik kat situ. So orang dah gunakan detail nombor telefon dia tu untuk menipu orang lain. So first of all, you kena buat laporan polis. Okey, laporan polis bila dia buat, so yang ni sebagai covering lah. Sebab kita takut macam ni. Kalaulah pelajar tu tadi tak buat laporan polis, sekiranya polis jalankan siasatan, you tak ada as a covering you, takut you pula orang kata dia boleh orang kata dituduh bersama-sama macam bersebahat. Jadi laporan polis kena buat. Okey, sekiranya nanti ada yang orang kata buat laporan polis, ada kerugian melibatkan nombor telefon kawan yang guna tu, kita akan siasat sekali. So macam sebab tu saya tanya tadi, ada nilai kerugian ataupun tak. So kalau tak ada nilai kerugian pun sekarang kita ni polis PDRM, kita akan terima je report walaupun orang tu tak ada kerugian ataupun apa-apa sekali. So orang kata kalau contoh hilang kat luar rumah, hilang selipar sebelah pun kita terima laporan polis. Jadi apa-apa buat laporan polis, dan laporan polis itulah orang kata sebagai backup kita. So bermaknanya kita menafikan bahawa nombor telefon kita tu ada pihak lain yang tidak bertanggungjawab guna, dan saya buat laporan polis ni tidak mahu saya dibersalahkan berkait dengan tu. Okey, so kiranya nanti ada masa buat report, dia beritahu nombor telefon kawan you tu tadi yang digunakan untuk macam sedikitlah untuk pinjam duit dan dia pun ada kerugian, kita akan rujuk report tu sekali, saya akan dijalankan sekali. Okey, jelas. Okey, kita buka lagi soalan. Kita masih ada dalam 2 minit. Silakan kalau ada soalan. Kalau nak share pengalaman kena scam pun boleh. Tapi puan kalau yang macam ni kan ramai yang malu. Sebenarnya puan kan, maaflah mencelah. Ramai lagi sebenarnya orang yang kena scam ni tak buat report. Sebab lepas tu kan kadang-kadang kan ada pula kadang-kadang dia dah kena tipu dah lama, dia datang buat report pukul 2-3 pagi. Kadang-kadang IO kita kan dia bukan berbunyi, dia kata tuan dah kena scam dah seminggu 2 minggu lepas, kenapa buat report pukul 2-3 pagi? Saya segan nak datang awal-awal sebab ramai orang kenal saya. Kalau puan buka, kalau cik polis ni buka Facebook saya pun ramai orang kenal saya, jadi saya datang time orang tak ada. Jadi sebenarnya puan kat luar tu ramai lagi orang kena scam tapi dia tak buat laporan polis pun. Sebab saya rasa scam ni dia sebenarnya macam dia bukan memberi kesan kepada wang sahaja, sebenarnya dia memberi kesan juga kepada emosi kita, menjadi sedikit trauma bila dah kena scam ni, nak angkat call pun rasa macam takut. Kan. Mungkin puan juga boleh share selain macam kalau sekarang ni yang di dekat Google Play lah, kita ada Who's Call ataupun Truecaller, yang mana kita boleh install dalam telefon kita dan kita boleh check lah. Maksudnya bila ada panggilan masuk, dia akan keluar scammer ke apa kan. Dan ada tak di pihak polis sendiri menyediakan satu aplikasi sedemikian selain daripada Semak Mule tadi, sebab Semak Mule tadi lebih kepada nombor akaun dan nombor telefon. Ada tak yang apps boleh kita
dia lah dekat telefon ni supaya membendung masalah Okey, ada aplikasi ni macam biasa kita gunakan Truecaller dengan Whoscall. Okey, macam Truecaller tu kita boleh upload within free lah kan. Tapi kalau kita pakai yang premium dia lagi orang kata baguslah, advance. Tapi salah satu part pun memang saya biasa pada mana pun saya akan nasihatkanlah pada mana-mana orang pun gunalah aplikasi Truecaller tu sebab dia boleh detect. Sebab detect tu pun dia berdasarkan macam contoh nombor ni yang memang telefon jual-jual insurans ke ataupun dia automatik bila orang ramai dah save dia akan pergi auto kat situ. So maknanya kita boleh alert. Ni mungkin personal jual insurans. So kalau kita rasa tak ada kepentingan kita tak perlu jawab. Okay, contoh. Tapi puan, kita ni bekerja, contoh saya ni bekerja macam lah government kan. Kita memang always dengan public. Jadi kita tak boleh lah tak angkat telefon. Nanti kan ada pula surat komplain. Polis ni dah lah polis tapi tak angkat phone contoh kan. Okay, jadi kat sini kita kena semak. Okay, dan satu lagi macam aplikasi Whoscall tu. Memang aplikasi tu berbayar. Dan sebelum ni sebelum ni memang ada collaboration dengan PDRM yang tu yang bagusnya Whoscall ni. Tapi dulu masa awal-awal dia keluarkan dia pernah bagi application free setahun. Saya pernah gunalah. Dia kalau contoh yang tu dia ada link collaboration. So maknanya macam tadi dengan Semak Mio tadi kan kita boleh check nombor telefon. So kalau nombor telefon tu dah memang ada siasatan jalankan, automatik dia alert warna lampu merah scammer. So memang aplikasi tu saya advise atau nasihatkan gunalah. Sebab itu kadang-kadang boleh mencegah kita untuk terheret daripada jauh lah untuk jadi mangsa scam. Tapi apa-apa pun satu je key point daripada saya, semak. You tuan-tuan puan-puan nak dengar apa yang disembangkan masa call tu tak ada masalah. Tapi buat pengesahan, jangan percaya bulat-bulat pada orang yang call kita. Sebab sekarang dia yang call, bukan kita yang call buat pengesahan. Sebab kalau sekiranya kita dengar, kita ambil poin-poin, lepas tu kita matikan talian, cuba call agensi yang disebut-sebut tu, melibatkan IC atau nama kita, insya-Allah kebanyakannya mesti akan clear. Tak ada pun record apa-apa yang tak baik pada kita. Sebab dia sekarang memang scammer, dia cuba untuk wujudkan satu benda yang menipu ataupun yang tidak wujud. Yang memberi kita rasa takut kan. Panik tu dulu. Panik. Okey puan. Saya ada satu soalan lagi lah berkaitan dengan scammer sekarang ni yang menggunakan personality popular. Menggunakan dia gunakan selebriti, kadang-kadang dia menggunakan seseorang yang diakui orang kata kehebatan dia lah dalam bidang masing-masing dan menggunakan personaliti tersebut untuk membuat pelaburan ataupun syarikat ataupun umrah terutamanya. Sebab kalau tiap-tiap tahun ni umrah ke haji ke glamour memang ada je yang kena scam walaupun telah diberitahu kena hati-hati semua kan, tapi masih ada yang berlaku. So apa komen puan berkenaan masalah ni? Banyak sekarang kan kalau macam pelaburan ataupun syarikat-syarikat travelling kan dia akan menggunakan ikon-ikon yang ni kan. So sekarang macam ikon-ikon ataupun celebrity ni kalau memang memang orang kata ada collaboration yang betul tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang ni dia guna je. Sebab tu kadang-kadang selebriti ada buat saman tuntutan ganti rugi kan. So macam benda-benda macam ni kan kalau kita nak tengok pun kita janganlah mudah percaya. Sebab kita kena buat semakan betul-betul. Sebab sekarang kita banyak tahu aplikasi teknologi yang kita boleh semak, betul tak? Semak mana-mana pun within Google ataupun abang chat GPT kan. Kita boleh semak. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga. Tapi kan kalau macam kes-kes melibatkan pelaburan, dia pandai tau. Dia akan formkan satu grup tu, contoh dalam Telegram. So bila masa tu, macam saya kata dia, awal-awal dia bagi. Lepas tu bila dah lama dia akan tu. Last kali satu masa nanti, dia dah rasa dia dah cukup dah dia punya target tu, dia akan delete kan Telegram. Tiba-tiba tak ada. Kita pun dah tak tahu dah mana grup tu dengan kita hilang sekali dalam grup tu. Itu yang akan menyebabkan menyukarkan kita. Sebab tu saya kata kadang-kadang dia pandai, dia akan gunakan selebriti. So apa-apa pun kita ni satulah kalau kes pelaburan ni nak kata diperdaya pun nak kata tak juga puan sebab lebih kepada sikap kita lah. Dah ada duit tapi nak lagi gandakan duit tu. Tamak lah tuan. Betul tuan. Sebab kita nak cakap lah kita orang kata beralas kan. Tapi lebih kepada tamak. Dan diorang memang pandai. Kalau contoh kita masuk nilai sikit, dia akan bagi dulu. Lepas tu 2-3 kali masuk. Lepas tu yang kelima tu dia akan datang dengan masalah. Okey, baik. So saya rasa dengan perkongsian daripada puan hari ini saya dapat sedikit sebanyak membuka mata kita lah berkenaan isu scammer sebab isu ini tidak pernah padam
dan bila kita tengok statistik pun semakin meningkat dengan jumlah yang ruginya pun sangat besar, bukan kaleng-kaleng lah bahasa dia kan, bukan kaleng-kaleng. Jadi saya pun tengok pada masa kita ni, kita telah menghampiri ke penghujung program lah. Penghujung program Sembang Ilmu Siri yang kedua dengan tajuk Scammer Jangan Mudah Terpedaya. Dan hari ini saya rasa kita banyak belajar bahawasanya scammer ni ada di sekeliling kita. Kadang-kadang pun kena scam dengan kawan juga kan. Pinjam RM10 tak bayar. Kan? Itu pun scammer juga tapi kecil-kecil lah. Kan? Jadi ada di sekeliling kita, sama ada di telefon, internet, malah kadang-kadang di media sosial kita pun ada. Dia tiba-tiba je share link dekat kita kan, dekat Facebook. Dan sebelum kita berakhir, ada tak kata-kata akhir Puan kepada penonton yang berada di Askar Corner PSNZ ni dan juga penonton yang sedang mengikut kita di live Facebook? Okay. Silakan Puan. Daripada saya tak banyak, satu je tagline saya. Apa-apa kena semak. Kita semak banyak dulu. Yang satu yang paling glamour, semak mule. Dan kalau rasa dah ada berlaku transaksi hilang duit, boleh membuat panggilan 997. Itulah adalah salah satu platform yang kita boleh bantu macam mana kita nak sekat ataupun ada rezeki, boleh duit tu dikembalikan balik lah. Dan apa-apa pun kesedaran tu yang penting. Dan betul macam orang kata, sharing knowledge tu memang bagus. Tapi kalau kita rasa benda tu berlaku pada kita, kita was-was, kita cuba semak, tanya kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan tu dia dah ada pengalaman walaupun dia tak kena kan. You dah kena scam ni, better launch report polis. Apa-apa pun tagline JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, semak dulu. Semak dulu apa-apa pun. Jangan nak percaya bulat-bulat pada apa yang kita dapat dan panggilan yang kita terima. Okey, baik Puan, terima kasih. Dan dengan pesanan terakhir daripada Puan Puan Syah, okey. Sekali lagi terima kasih banyak Puan atas kesudian Puan untuk menerima jemputan kita dan sama-sama berkongsi ilmu barulah. Kalau sebelum ni tak pernah dengar kan, semak mule kan, hari ni baru dengar kan. So banyak benda yang kita belajar pada hari ini dan kita sama-samalah ingat bahawa scammer sentiasa mencari peluang. Tak kira masa, dan kita sebagai masyarakat ni perlu sentiasa berwaspada, sentiasa berfikiran rasional dan segera melaporkan sekiranya menjadi mangsa. Okey, dan semoga kita sama-samalah lebih berhati-hati. Dan sebelum kita berakhir, suka saya ingatkan kepada tetamu yang berada di Askar Corner dan juga tetamu yang menonton kita secara atas talian untuk sama-sama mengisi borang maklum balas keberkesanan latihan yang telah dikongsikan. Dan dengan pengisian borang ini, tuan-puan akan menerimalah e-sijil yang kita akan email selepas program nanti insyaAllah. Okey, dan sekali lagi Puan, terima kasih diucapkan kepada ASP Nur Syahiran binti Adam, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu, atas perkongsian yang bagi saya sangat bermanfaat. Banyak ilmu baru yang kita peroleh pada hari ini. Dan untuk itu saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sama-sama hadir di Askar Corner dan juga yang sedang mengikuti kita secara live di Facebook Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah kerana setia bersama kita sepanjang program ini berlangsung. Dan sekali lagi kepada semua, ingatlah scammer ada di sekeliling kita. Scammer ada. Lindung diri, lindung keluarga dan kita insyaAllah akan selamat. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi sekali Puan. Sama-sama.